Mekar berseri bunga cempaka, mewangi indah di pinggir desa. Awal bismillah kata dibuka, tanda pidato bermula rasa. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam pembuka bicara. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis Penegak Saksama. Barisan Hakim Arif Bijaksana, penjaga masa yang setia dengan waktu bersama, serta sidang hadirin Dewan yang saya hormati sekaliannya. Secara definisinya, pendidikan khas untuk semua bermaksud penyediaan akses pembelajaran yang adil dan saksama bagi murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Manakala keharmonian dan keadilan berteraskan rukun negara pula membawa maksud usaha membina masyarakat inklusif berasaskan prinsip kewarganegaraan yang saksama. Tajuk ini menegaskan bahawa tiada mana-mana insan yang wajar terpinggir daripada menerima hak ilmu yang sempurna. Maka, izinkan saya menghuraikan 3 prinsip utama demi memandu wawasan negara. Sidang Dewan yang dikasihi, prinsip kepercayaan kepada Tuhan menanam sifat empati dalam jiwa, mengajar kita menyayangi sesama manusia tanpa kira kepercayaan mereka. Namun, pada hari ini, kita masih menyaksikan stigma masyarakat terhadap anak-anak berkeperluan khas dalam ruang sosial dan suasana persekolahan. Kes diskriminasi, ejekan serta ketiadaan keperhatian sesetengah pihak terhadap keperluan fizikal dan emosi mereka kerap menular di platform media sosial. Di sinilah nilai agama menjadi pasak jiwa. Murid yang beriman akan memandang insan OKU dengan kasih sayang dan keikhlasan, membimbang serta merangkul mereka dalam ekosistem pendidikan tanpa sebarang pemuluan. Hadirin yang berilmu, prinsip keluhuran perlembagaan menegaskan hak sama rata dalam perundangan, termasuk hak setiap warga negara untuk menerima pendidikan. Lihatlah usaha semasa kerajaan hari ini menerusi pelaksanaan program pendidikan inklusif dan penambahan program pendidikan khas integrasi di seluruh negara. Namun, cabarannya, fasiliti mesra OKU dan kesediaan sesetengah sekolah masih perlu ditingkatkan agar jurang pendidikan dapat dirapatkan secara sekata. Memahami perlembagaan bermakna kita mempertahankan hak anak-anak khas ini untuk belajar di sekolah yang kondusif agar potensi mereka dapat dicungkil secara efektif. Hadirin yang saya hormati, prinsip kedaulatan undang-undang memberi keadilan yang nyata, menjamin keselamatan serta perlindungan bagi golongan rentan daripada ditindas atau dianiaya. Dalam realiti hari ini, kes pengabaian buli dan penyalahgunaan hak terhadap anak-anak berkeperluan khas masih wujud dan memerlukan tindakan tegas daripada undang-undang. Kedaulatan undang-undang memastikan dasar serta akta seperti akta orang kurang upaya dikuatkuasakan secara telus demi menjaga kesejahteraan mereka. Murid dan warga sekolah patuh pada undang-undang dan sentiasa mempertahankan hak rakan rentan ini daripada sebarang perlakuan tidak adil di persekitaran mereka. Hadirin sekalian, kesimpulannya, pendidikan khas untuk semua ialah cermin keadilan madani yang sebenar-benarnya. Mari kita jadikan rukun negara sebagai panduan utama untuk membina ekosistem pendidikan yang inklusif dan penyayang. Ingatlah peribahasa, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.